Di kamar kecil ini, aku termenung sendiri. Soalan matematik di buku, tapi hati aku mencari makna lebih dalam. Imajinasi aku menari, ketekunan jadi cahaya harapan. Pena bertukar jadi berus, dan setiap warna di kanvas adalah suara jiwa aku yang tak terluah. Sunyi, ia tak lemahkan aku, malah kuatkan langkah. Di pelantar kayu ini, kampung di belakang, kota terbentang di depan. Mungkin aku kecil, tapi mimpi aku besar. Ini bukan pengakhiran, ini permulaan. Soalan ni nampak mudah, tapi kenapa hati rasa macam ada yang tak kena? Kalau dua orang mula dari tempat yang berbeza dan satu berjalan 5 km sejam, seorang lagi 3 km sejam, bila mereka akan bertemu? Okey, tenang dulu, fikir perlahan-lahan. Aku kena faham, bukan sekadar kira, tapi bayangkan juga. Cuba bayangkan jalan yang mereka lalui, satu lebih laju, satu lambat. Bezanya 2 km sejam. Jadi, setiap jam, jurang makin kecil 2 km. Jadi kalau jaraknya 10 km, berapa lama untuk tutup jurang tu? 10 bahagi 2, 5 jam. Betul ke? Tapi, kenapa aku rasa macam terlalu senang? Tak mengapa, ulang balik. Fahami aliran soalan, bukan hafal jawapan. Ilmu, bukan tentang cepat selesai. Cikgu cakap, jangan terus cari jawapan. Fahamkan dulu soalan. Mula dengan apa yang aku tahu, kemudian susun langkah satu-satu. Tak perlu gopok. Kalau aku faham logik dia, jawapan tu akan datang sendiri. Aku boleh buat ni pelan-pelan, satu demi satu. Kenapa aku tak boleh faham ni? Dah 5 kali aku baca soalan ni. Cuma nombor je, tapi semua rasa bercelaru. Betul ke soalan ni susah? Okey, bertenang. Cuba tengok balik. Kalau kereta api bergerak pukul 8 saat pagi dan kereta api kedua bergerak 30 km sejam lebih laju. Tunggu, tak betul. Kat mana pula nak letak persamaan kedua tu? Aduh, pecahan dan kelajuan. Kenapa matematik ni rasa macam teka-teki dalam bahasa asing? Mungkin kalau aku lukis. Tapi, lukis kereta api takkan tolong aku kira kelajuan. Cikgu selalu cakap mesti ada langkah. Ikut langkah-langkah katanya. Tapi kalau aku pun tak tahu nak mula dari langkah mana, kalau salah mula, nanti semua kiraan salah. Okey, sapuan ringan saja kat sini. Gabungkan warna hijau, jangan terlalu gelap biar alir semula jadi... Kalau aku tambah sedikit kuning di hujung ni, mesti nampak bersinar macam matahari pagi. Bunga ni bukan sekadar atas kertas. Ini bunga yang aku nampak dekat laman mak hari Ahad lepas. Lembut tapi penuh jiwa. Aku tak perlu ia jadi sempurna. Aku cuma nak ia rasa hidup, rasa macam diri aku. Sedikit lagi air, perlahan dan hati-hati. Ya, macam tu. Orang kata budak lelaki tak lukis bunga, tapi bagi aku bunga pun ada cerita yang nak diceritakan. Cepatnya masa berlalu kan? Dulu, aku duduk di bangku tu, sunyi, terkebil-kebil tengok papan hitam, tak faham tapi masih cuba juga. Setiap hari aku lukis. Diam-diam, aku belajar mengenal dunia ikut warna, ikut garis halus dari pensel aku sendiri. Rindu sangat suasana tu, bau kayu meja, cahaya pagi, masuk ikut tingkap dan suara cikgu panggil nama aku dengan lembut. Kalau boleh ulang balik masa, aku nak duduk situ semula. Nak rasa-rasa tak faham tu semula. Sebab dari situ, aku mula faham siapa aku sebenarnya. Terima kasih kelas lama. Terima kasih lukisan-lukisan kenangan.